Apakah hukum saya baru kahwin tidak mahu tak anak dalam masa 1 hingga 2 tahun? Kerana nak hidup bersama suami isteri dulu, kemudian baru nak anak. Ikut pandanganmu, tak usah tanya soalan gini. Mu punya pasal, mu nak anak tak nak anak, kau pandanganmu. Nah, berasa nak anak, buat anak. Tak buat anak orang, ambil anak beruk bela, 400 ekor. Faham? Itu hak masing-masing. Jangan buat benda yang haram sudah. Okey? Cuma antara tujuan perkahwinan itu adalah zuriat. Faham? Sebab tu Nabi kata antara yang mendoakan kita anak kita. Bukanlah lain pada anak tidak berdoa. Ala sabili taghliq, atas jalan rolik, anaklah berdoa lama sikit. Faham? Tu pun ada anak, Alex siang hari je nangis ayah mati, malang bergembira dah. Betul tak? Orang duduk simpang mayat anak tu, mayat ayah, dia duduk tepi kubur, duduk tengok. Pukul 12 tengah hari. Oh, bagus anak ni. Malah kara JDT lawan Selangor. Go! Anak tu tepik. Anak tu tukar tepik go. Tadi nangis betul tak? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tu, tidak ada ke depan dunia melainkan banyaknya babak lebong belaka. Nampak tak? Tadi nangis ayah orang tengah tanang. Malang dia tepik go. Tak? Itulah kehidupan kita. Nah, jadi jangan harap kat orang sangat. Nah, kena prepare kita cek. Ya? Tak boleh dak pakai. Nak bini kita kau dak pakai. Tapi bukan hak no bakti lah, gua badok tu. Nah. Nampak? Kita cari piti macam nak mampu buat rumah. Beli ke kereta bayar bulan-bulan. Betul tak? Nah. Balik sekarang tanya yang okey. Rusi panggil dia bini. Yang ya ke tak? Tu baru nikah. Baru nikah itu semalam panggil dia. Mongoh. Long. Mama. Mama tu. Ada biar. Ada apa dah. Terpaling mama. Tanya balik lagi. Mama. Kata gitu. Nah, kalau saya mati dulu. Okey, oleh mu dulu. Gitu. Kalau saya mati dulu, awak janji jangan kahwin lain. Awak janji tak? Janji bang. Janji. Dengar boleh, percaya jangan. Faham tak? Tak ada nikah. Faham? Naik upuk nikah tu. Nikah pula dengar tukang mandi mayat kita. Masa dia mandi mayat tu, dia kenyik mata dah. Nah, itulah kapang. Tak? Tak pakai dia. Orang lelaki kau bagus. Tak ada mati bini nikah pula. Allahu Rabbi. Tak kata orang ingat benda nak cerita dah. Inkahul waluda. Kahwinlah kamu akan perempuan yang banyak beranak. Waluda, banyak beranak, acak beranak. Kalau boleh lah, bukan haram kahwin yang lain. Kalau kita tahu dia ni adik ke berapa? Adik yang ke-19. Ambil. Pasal jenis beranak acak. Anak mana? Mak dara dia 13 anak. Jadi biasa tengok dengan keturunan. Kalau ramai anak beradik, afdal. Kalau boleh bini kita 2 tahun 3 kali beranak. Mana ambulan duduk lah warga, duduk lari dah. Faham lagi? Tunggu minum air ke dah. Faham? Pasal beranak acak rumah ni. Dah? Betul tak? Jadi kita nikah 20 tahun, berapa orang anak? 30. Untung tak kita? 20 tahun 30 anak. Betul tak? Kenapa? Wa ini mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kerana aku rasa bangga menjadi nabi yang paling ramai umat pada hari kiamat. Jelas? Itu kelebihan dia. Tapi mu tak mau beranak lagi, tak apa, makruh. Apa makruh? Mukhalifus sunnah. Menyalahi sunnah. Sunnahnya Nabi nak ramai anak.
nak beranak acak. Dia nak ramai dia umat dia nak lebih ramai dari umat Nabi Ibrahim, lebih ramai daripada umat Nabi Musa alaihi wasallam di akhirat nanti. Betul tak? Ada orang dia tak buat anak lagi. Ada kawan ni tak buat anak, masuk tahun keempat dia nak tak dapat. Sampai sekarang dah 7 tahun 8 tahun. Kenapa? Bukan hak kita, hak Allah Taala belaka dah.